Bila pintu dah buka, bila dah balik baru dia buka. Masuk dalam bilik baru dia buka pintunya. Macam tu. Tu puasa betul. Puasa ni. Kalau puasa dia akan senang tu. Itu kuasa biar waiting, berarti lain. Dia kuasa henti masa tak silap pun. Henti masa lah pun kuasa. Dia berhenti lah, dia berhenti dalam pukul 10 10:30. Dekat dia tengah ni. Buka talang. Hari Raya Fitri pukul 12.50. Raya Fitri malam-malam pertama. Kalau buka kalah panjang tu 12.50. Cakap kalau buka yang kita nak berak lagi. Tu akan cakap kau makan benda-benda nanti dah terberak. Dah keluar boleh. Tapi awas sangat. Mata kau kurang. Begitu kisahnya. Tapi apinya keluar. Takkan betul-betul aku dah keluar ke belum? Kukuh lah. Dah agak dah. Tu kata dia sekejap aja. Dia keluar je tadi. Nasib baik. Kena panas tak tadi? Kalang. Dia keluar terus dia. Betul. Masa awak nak masuk bilik, masa awak dalam perjalanan tu dia keluar lah. Dia pergi mana? Dia pergi mana? Buat tamu ke apa? Betul. Dah agak dah. Memang tak boleh lah sembahyang. Tadi hampir-hampir dia nak pergi. Hampir-hampir aku nak pergi sana. Luar lah. Tunggu. Nak kena basikal elektrik juga dia. Tak boleh tak ada basikal. Ya, kena ada basikal elektrik juga. Kalau basikal kan senang kau boleh pergi lalu sebahana. Nanti diorang ingat kita naik kedai. Kedai boleh mainan ke kan. Diorang ingat macam tu. Apa ingat macam tu. Bagi surau tak boleh. Lepas tu bila budak gemuk tu dah tak ada, yang dah lama tak ada, kelemahannya. Biasa budak gemuk tu dia tak pernah kedai. Dia pernah, biasanya pagi dengan petang selalu di kedai. Biasa kalau cuti kan, kalau cuti Sabtu Ahad, dia akan pergi pagi atau pergi tengah
Atau pergi petang macam tu. Pagi atau petang. Budak gemuk tu pergi. Kalah dia buka sini. 5, 10, 5 balat tu 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 60 tu setelah 80. Satu. 5, 10, 15 tu 25, 30, 35, 40, 50, 55, 56 tu depan 9, 200. Jadikan pandang apa tak ni? Tak masa keluar nak buka tu, dia kat mana sebenarnya? Aku tak nampak. Dia kat mana? Sebenarnya kat mana? Dia lah, mana kat mana? Aku keluar. Aku keluar daripada sana. Dia keluar daripada bilik. Nanti dia kat mana sekarang? Hari tu masa buka tu dia kat mana sebenarnya? Dia kat mana? Nak buka tu lah. Dia kat mana sebenarnya? Dia lah, dekat mana? Dekat bilik ke, dekat ruang tamu ke, dekat dapur ke, kat mana? Ada 3 tempat, kat mana? Tahu. Kena pandang tak? Tak. Baring ke apa? Oh, baring tak apa lah. Baring kena pandang tak? Tak. Oh, dia baring je dia. Lepas tu baring kat kursi tu lah. Kursi panjang tu. Panjang. Patut lah, tak nampak. Masih baik tak nampak.